Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad An-Nabi Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Assalamualaikum dan hai semua. Jadi Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam channel Dejani 4444. So untuk video kali ini, Nisa nak kongsikan antara rahsia macam mana pengamal selawat ni dapat selawat dengan puluhan ribu. Sebab ada yang tanya Nisa pernah tak alami pengalaman tu selawat yang boleh capai puluhan ribu. So untuk limit Nisa sendiri, Nisa pernah capai paling tinggi lah 17,000, 17 ke 15,000 macam tu lah. Dan satu lagi kalau pergi umrah lah, kalau pergi umrah kan kita tak buat kerja apa, kita ibadah je kan. So boleh lah nak capai selawat sampai puluhan ribu. Sebab aktiviti kita cuma ibadah, berjalan, lepas tu pergi ziarah, waktu tu boleh selawat yang banyak. Okay. So untuk rahsia yang pertama adalah tasbih. So orang yang boleh selawat puluhan ribu ni, mereka ni sentiasa bersama tasbih. Sebab tu mereka boleh hitung, mereka boleh tahu berapa ribu selawat mereka boleh capai setiap hari. Sebab tasbih tu sentiasa bersama mereka. So untuk kita yang ni kan, orang yang nak selawat yang banyak ni, puluhan ribu ni, biasanya dah lama lah orang yang dah start lama dah selawat. Sebab kalau yang baru tu biasanya 1,000 kali selawat tu pun dah rasa banyak dah kan. Tapi untuk yang dah lama selawat ni, mereka akan rasa yang 1,000 kali selawat tu adalah sikit. So mereka akan cuba untuk naikkan lagi sampai dapat puluhan ribu. So untuk dapat puluhan ribu tu, tasbih tu kena sentiasa bersama. Dan untuk yang dah lama selawat ni kan, biasanya tasbih tu untuk Nisa lah. Kalau Nisa sendiri, Nisa dah tak kisah dah tasbih tu bentuk dia macam mana, tak kisah dah harga tu macam mana. Biasanya Nisa akan pilih yang tasbih yang harga murah, sebab kita akan beli tasbih yang banyak. So kalau nak buat selawat yang banyak ni, yang puluhan ribu ni, kita kena cari tasbih yang tahan lama. Untuk Nisa lah, kalau Nisa sendiri, Nisa akan cari tasbih yang tahan lama. So kebanyakan tasbih Nisa yang tahan lama, tasbih yang murah-murah je, yang macam ni je, memang tahan lama weh. Ini walaupun hitam dekat button ni, tahan lagi. Ni dah pernah berkecai dah ni. Tasbih ni dah pernah berkecai dah pernah hancur dah, tapi mesti boleh guna lagi. Tapi kita akan beli tasbih tu dalam kuantiti yang banyak lah, sebab kita kena prepare kan. Kalau terlupa ke, tertinggal ke, so ada tasbih kita boleh spare. Kalau rosak pun masih ada spare. So macam kalau kita nak selawat yang banyak ni, kalau kita jenis pelupa, letaklah tasbih tu mata sikit. Kalau Nisa sendiri, dulu Nisa letak mata dalam bilik satu, dekat handbag satu, so dalam poket tu kadang-kadang ada juga satu, lepas tu dalam kereta satu. So macam sentiasa kena ada dengan tasbih. So kalau kita dah terbiasa, mungkin kalau kita pakai satu tasbih pun kita dah ingat dah. Nak keluar rumah je, okay, capai tasbih dulu. Kan Nisa capai tasbih. So macam kalau tak ada tasbih ni, rasa kosong. Sebab kita tak nak tekan kan, kita dah terbiasa. Bila tekan je, auto selawat. So macam, tapi kalau dah lama tu, kalau dah macam selawat yang banyak, dah lama, dia boleh terkeluar sendiri sebenarnya. Tapi macam kalau Nisa sendiri, Nisa lebih puas dengan tekan tasbih dan kita nampak berapa kita selawat. Sebab bila kita nampak berapa kita selawat setiap hari tu, at least kita boleh nilai dia kita sendiri. Oh, hari ni aku selawat banyak ni, so tak cukup lagi. Oh, sikit sangat, so esok kita boleh buat banyak lagi. Macam tu. Tapi itulah, kena sentiasa bersama tasbih. Jadi yang keduanya, rahsia yang kedua adalah jenis selawat itulah. Kita tengok majoriti mereka yang boleh selawat yang banyak ni, mereka selawat yang pendek-pendek je. So ada dua jenis selawat yang pendek yang Nisa tahu. Satu adalah selawat Jibril yang sallallahu alaihi Muhammad. Satu lagi selawat yang Nisa tak tahu nama selawat ni apa, tapi ada seorang Habib ni, dia amalkan selawat ni. Syarat untuk amalkan selawat ni, dia kena baca surah Al-Ahzab ayat 56 tu dulu, barulah boleh start selawat ni. Selawat ni pendek je. So ada dua pilihan. Nisa tak tahu yang selawat yang puluhan ribu tu dia pilih selawat yang mana, tapi antara selawat yang pendek, dua tu lah yang Nisa tahu. Dua, selawat Jibril dengan selawat satu tu. Untuk Nisa sendiri, Nisa pilih selawat Jibril lah, sebab pendek, dia mudah dan cepat.
Tapi kita boleh try sebenarnya dekat diri kita. Kalau aku selawat yang panjang ni, berapa masa aku perlukan. So kalau aku selawat yang pendek, berapa masa yang aku perlukan untuk settlekan target tu. Kita boleh eksperimen diri kita sendiri dengan pelbagai siros selawat. Okay? So tak ada masalah. So, kalau kita tanya pendapat orang lain pun mungkin kadang-kadang kita tak dapat jawapan tu sebab kita sendiri yang tahu diri kita ni macam mana. Kalau orang lain cakap dia selawat Jibril 1000 kali boleh dalam 10 minit, itu dia. Kita mungkin cara kita baca tu mungkin kena slow-slow, kita tak boleh baca yang laju-laju, macam tu. Mungkin masa kita dengan masa orang lain berbeza. So nak minta pendapat orang lain pun macam tak boleh juga. Dia kena ikut diri sendirilah, ikut kemampuan diri sendiri macam tu. So itu yang kedua, rasa yang kedua. Yang ketiga ni saya tengok faktor dia yang boleh selawat yang puluhan ribu lah. Bisa ambil 20,000 ke atas ni. Majoritinya lah kan. Tapi kalau ada yang busy pun boleh share tau macam mana hampa agihkan masa tu untuk capai selawat yang 20,000 ke atas. Okay. Nisa pernah 10,000 ke bawah, 10,000 tu Nisa dah pernah capai. So macam untuk 20,000 tu Nisa tak pernah lagi. So antara faktor dia Nisa tengok dia yang bekerja sendiri lah. Dia yang ada masa sendiri. So macam tasbih tu memang dia multitasking lah. Dia macam contoh lah Nisa pernah dengar satu sharing ni. Macam mana dia boleh selawat lebih daripada 50,000. Nisa rasa dekat 100,000 juga dia dapat capai. Satu persoalan Nisa macam mana dia boleh tahu dia selawat sampai 100,000. Sebabnya tasbih tu sentiasa bersama dia. Okay. Yang kedua dia adalah suri rumah. So masa dia dekat rumah, so apa kerja pun mungkin dia punya memang mati tasking dia tu next level sebab mungkin sambil buat kerja dia boleh tekan tasbih. Ada orang tak boleh. Ada orang dia boleh buat macam tu. Okay. Itulah. So macam untuk yang busy ni mungkin dia tak busy kerja pukul 8 balik pukul 5 kan pukul 6 ke. So mungkin masa dia dengan tasbih tu ada kala dia pegang, ada kala dia tak pegang, dia cuma selawat macam tu je, dia tak hitung. Tapi it's okay, jangan sedih. Mungkin yang busy pun sebenarnya dah capai dah puluhan ribu selawat tu kan sebab cuma tak terhitung je. Okay. Tapi kenapa pentingnya ada target tu sebab sebagai guideline kita nak tahu kita boleh capai kita hari ni kita selawat sikit ke banyak, guideline kita sendiri. Tapi kalau kita nak selawat yang banyak kan tapi tak ada masalah, maksudnya tak boleh nak pegang sentiasa tasbih tu, it's okay, selawat je. Okay, selawat je, tak perlu sampai nak stress, nak down sebab benda tu. Okay. Waktu boleh pegang tasbih, waktu tak boleh, tak apalah, just selawat lah dekat mulut pun kan. Selawat, teruskan selawat. Tengah buat kerja boleh selawat, tengah berjalan boleh selawat, tengah macam mana, tengah duduk ke, tengah rehat ke boleh selawat. Nisa sebab selawat ni sangat mudah tau. Kalau Nisa sendirian, macam mana Nisa boleh kira selawat setiap hari tu, tasbih sentiasa ada. Macam contoh kita pergi mall. Pergi mall kan kita berjalan je kan. So sambil jalan tu tekanlah tasbih. Sebab kita tak ada buat apa, kita berjalan je. Tekan tasbih. So macam kalau pergi mall spend masa sampai 2 jam lah kan. Kadang-kadang ada orang tu dia just pergi mall saja tapi tak shopping pun, dia teman je. Dia dah boleh capai berapa ribu selawat dah hari tu saja. Dan perjalanan balik pula drive kereta boleh tekan lagi tasbih. So boleh, semua orang boleh capai puluhan ribu selawat setiap hari. Semua orang boleh banyak selawat setiap hari. Tak ada yang mustahil sebab kita boleh selawat dalam apa jua keadaan kita. Selawat tu pasti diterima. Okay. Tinggal kita je nak ke tak nak. Kalau kita sentiasa bagi alasan, so agak susah lah untuk kita buat. Tapi kalau kita sentiasa usaha, buat macam mana sekalipun, tengah drive ke, tengah dalam keadaan jam ke, tengah shopping ke, walaupun hari cuti sekalipun, kita boleh je banyak selawat. So tak ada alasan, tak ada masalah pun dengan selawat ni. Yang selalu bagi alasan tu kita.
kita yang selalu bagi alasan. Okay? So, mudah-mudahan Nisa doakan Nisa dan kita semua insya-Allah terus istiqamah selawat, terus banyakkan lagi selawat sampai kita boleh jadikan seluruh waktu kita dengan penuhnya selawat. Sebab apa? Sebab lagi banyak selawat, lagi baik untuk kita. Okay? So, jumpa lagi di next journey. Mudah-mudahan video ni bermanfaat untuk semua. Nisa minta maaf kalau ada kekurangan dalam video kali ni. Terus perbanyakkan selawat dan ajak lebih ramai lagi orang untuk memperbanyakkan selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Terima kasih.